15 tahun kahwin, tak pernah gaduh, suami baik, tapi satu ayat terlepas buat semuanya habis? Nak cerita ni, tular dekat threads, seorang wanita kongsi mahkamah sahkan lafaz taklid talak 3 suami dia sah. Padahal katanya, suami dia memang baik, cukup nafkah, tak pernah sakiti dia dan selalu pertahankan dia. Bukan tu je, semua kerja rumah pun suami dia tolong buat. Weekdays pula biasa dinner kat luar. Tapi lepas 15 tahun bersama, jodoh mereka terhenti macam tu je. Itu yang buat ramai terus sebab. Dalam sambungan cerita dia, hari kejadian dia nak pergi rumah adik. Suami pula kata penat, pergi nantilah. So lepas tu dia balas, kenapa dia kena drive sendiri ke sana sedangkan suami boleh rehat? Masa itulah suami dia terlepas cakap. Dekat ruangan komen, ada pula yang kata kalau nak cuba kembali bersama, bawa kes ni ke Perlis. Jadi yang buat orang tak boleh move on bukan sebab curang, bukan sebab gaduh besar, tapi sebab semuanya nampak okey sebelum tu. Korang rasa bila benda jadi macam ni, memang dah tak ada jalan balik atau masih patut cuba selamatkan?